Anda tinggal di sebuah rumah yang anda beli daripada pemaju SP Setia Berhad. Anda memiliki sebuah kereta, anda beli daripada pengedar. Pengedar je mungkin Proton Edar. Dan kereta Proton dikeluarkan oleh Proton Holdings. Anda memundur kereta anda ke sebuah stesen minyak jenama Petronas. Rangkaian stesen minyak dimiliki oleh Petronas Dagang. Selepas mengisi minyak, anda menuju ke restoran makanan segera, KFC. Rangkaian restoran KFC dimiliki oleh KFC Holdings. Selepas itu, anda ingin membeli barangan rumah. Anda menuju ke hypermarket, Maiden Hypermarket. Maiden Hypermarket dimiliki dan diuruskan oleh Maiden Muhammad Holding Sdn Bhd. SP Setia Berhad ialah sebuah syarikat Proton Edar. Ia adalah sebuah syarikat. Proton Holdings juga adalah sebuah syarikat. Petronas Dagang, ia adalah sebuah syarikat. KFC Holdings, ia juga sebuah syarikat. Muhammad Holding Sdn Bhd, dan ia juga sebuah syarikat. Syarikat-syarikat yang saya sebutkan tadi, ia mempunyai pemilik ataupun sekumpulan pemilik. Para pemilik tersebut memiliki syarikat melalui pegangan yang dibagi sebagai saham. Saham ni sebenarnya ada di keliling anda dan ia wujud